Korang tahu tak kalau kita masak guna lada hitam yang jenis biji macam ni lagi sedap tau berbanding yang jenis serbuk. Tapi takkanlah kita nak masak sebiji-sebiji macam ni kan. So saya beli jenis yang biji tapi saya kisar sendiri. So nak kisar ni saya akan gunakan blender gabung. So untuk blender gabung ni kan kalau kita beli kita akan dapat 3 saiz tau. Satu yang kecil macam ni, satu yang besar dan satu lagi saiz sederhana yang ni. So hari ni saya nak kisar guna pengisar kering dia ni lah. So kita masuk je semua lada hitam tadi. Ini lebih kurang 100 gram macam tu. Okay, nak kisar dia make sure dia punya arrow tu sama dekat sini, okay? So kita lock. Okay, bila nampak dah halus ni, kita boleh tutup lah. So inilah hasil lada hitam yang saya kisar tadi. So untuk saya rasa blender gabung ni memang sangat berbaloi. Sebab biasanya kalau blender biasa kita akan dapat 2 saiz je kan. Tapi untuk blender gabung ni kita akan dapat 3 jenis pengisar. So dapatkan sekarang.